Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni kita akan bermain game Jurassic World The Game. Korang ingat tak? Kita dah kumpul dah, kita dah banyak dinosaur yang kita dapat. Okey, sekarang jadi dapat Triceratops. Kita dapat 2 T-Rex, Tyrannosaurus Rex Gen 2, Velociraptor, Anaconda, Triceratops. Ni dah banyak, dah level 40 dah. Terima kasih. Okay, Stegosaurus. Okay, sebelum tu sebelum kita main, jangan lupa like, subscribe, comment, share. Jangan lupa subscribe banyak sampai banyak subscribers ya. Okay, like, comment, share. Jom start game. Let's go. Okay, mula-mula kita ambil ni kan watch. Wah, kita dapat apa? Wow, mesti kita dapat kad. Kad apa yang kita dapat? Wah, it's Stega. Wow, dinosaur apa macam tu? Tadi kita dah dapat kad. Lepas tu kita hatch. Okay, oh major. Lepas tu, alamak, dia kan tungku pula. Okay, tak apalah. Tapi tak apalah. Kita tak boleh mengalah. 75 pula. Aduh, aku tak cukup duit pula. Okay. Ni, Cenozoa species ada berapa ekor dua harimau? Harimau purba. Ada Cenozoa species, aquatic species. Ada Dracosaurus, Megalodon lagi, Pteranodon dan Protostega. Okey, jom kita lawan boss alert. Kenapa tak ada boss? Wah, sini macam dalam movie Jurassic World. Okey, boss alert. Okey, jom kita lawan boss. Okey, lepas tu kita guna Triceratops. Okay, jom, let's go. Jom kita final in the boss. Okay. That Dodo, dia berapa level ni? Wow. Weh, awal lagi nak lawan. Ampun. Serang dia T-Rex. Wih, sikit lagi nak kena. Sikit lagi nak habis nyawa bos dia. Wih, 2 attack sekali. Wih, mati terus. Wah, nasib baik ada lagi. Ada tiga creature. Tiga attack. Serang. Wih, sikit lagi nak habis. Okay, 2 attack lagi. No. Okay, kedatangan Triceratops. Level 40. Rasakan ni. Wih, ada nombor sikit dah nak habis gila. Wih, 6 attack je. Wih, kejunya. Wah. Alamak. The battle on. Kenapa ada bot dalam Jurassic World? Ribet. Berapa dah attack dah? Kita dapat. Wow, banyak DNA. Kita dapat DNA. Okay, sebelum kita lawan lagi. Kita mana? Kita lawan apa Kita lawan dinosaur. Dilophosaurus. Okey, lagi nanti kita padam kejap. Dilophosaurus Gen 2, Dilophosaurus dan Alangasaurus. Start. Okay guys, kita lawan 3 dinosaur. Wish, banyak dia berevolusi.
Wey, Pachyceps Palosaurus level 34. Your turn. Okay. Apa lagi? Lawan lah. Okay. Wey, 2 attack. Wey, hebatnya wey. Wey, attack hebat gila. Mati pun. Mati. Pachyceps Palosaurus. Barang muka. Okey, lagi. Wow. Weh, sikit je lagi nak habis nama dia. Weh. Okay. Weh, ada satu je lagi. Okey. 4 attack. Mati pun. Mati pun. Weh, dia berapa? Weh, dua lagi. Go. Okey, Dilophosaurus. Lebih baik ada dinosaur lagi. Ya. Weh, sikit je lagi nak habis nyawa dia. Macam mana ni? Macam mana nak kalahkan dinosaur besar ni? Ya Allah. Ya Allah, mati terus. Aduh, macam mana kalau nanti. Ya Allah. 4 attack. Yes, mati. Kenapa sih Alangasaurus macam Dwarf T-Rex? Gambar Allosaurus. Wah, gambar Allosaurus. Okay, tu sweet. Kita dapat apa? Yeay, dapat coin. Close. Okay, kita dah lawan. Kita dah level 28. Okay, kita dapat makanan. Okay, tu je kali ni guys. Game Jurassic World The Game sampai sini dulu. Okay, kita dah berjaya kalahkan dinosaur tu. Kita dah lawan boss alert. Nama Dek Dodo. Akhirnya kita berjaya juga. Kita kumpulkan semua dinosaur dalam kandang ni. Kita ada banyak Dragobolasi. Tapi ada banyak, ada dua dinosaur hybrid, Alangasaurus, Dilophosaurus. Akhirnya kita berjaya juga. Kita kalahkan boss alert tu. Okay, itu je kali ni guys. Jangan lupa like, subscribe and comment and share. Okay, bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Bye. Assalamualaikum. Ciao.